Okey, jom kita cakap pasal kesihatan buah pinggang. Topik ni kan selalu buat orang risau. Ramai yang takut sangat dengan rawatan dia. Tapi, betul ke semua ketakutan tu berasas? Mari kita siasat sama-sama. Pernah tak anda terfikir, ubat yang doktor bagi untuk selamatkan kita sebenarnya boleh rosakkan buah pinggang? Ini satu salah faham yang sangat besar dan hari ini kita akan rungkai habis-habisan. Tapi sebelum tu, jom kita fahamkan dulu apa kerja buah pinggang ni. Senang cerita, bayangkan dia macam penapis air paling canggih dalam badan kita. Dia kerja non-stop, bersihkan semua racun dalam darah, kawal tekanan darah. Memang dialah wira tak didendang dalam badan kita ni. Jadi kalau bukan ubat, habis tu apa puncanya? Siapa dalang sebenar kat belakang semua ni? Jom kita tengok apa kata fakta dan sains tentang punca sebenar kerosakan buah pinggang. Okey, nampak tak tiga punca utama ni? Perasan tak perkataan kunci dia? Tidak terkawal. Darah tinggi dan kencing manis yang kita biar je, tak jaga, itulah musuh paling besar. Sama juga macam ubat tahan sakit jenis NSAID, kalau ambil berlebihan tanpa nasihat doktor. Jadi ingat ya, puncanya bukan ubat rawatan, tapi penyakit yang tak dirawat. Statistik ni memang buat kita terdiam sekejap kan? Cuba bayangkan, daripada 10 orang pesakit buah pinggang kat Malaysia, hampir 7 orang puncanya adalah kencing manis. Ini bukan nombor biasa-biasa tau. Ini dah jadi macam satu krisis kesihatan yang betul-betul serius. Okey, sekarang kita balik semula ke mitos utama tadi. Mitos yang paling bahaya sebab ramai pesakit sampai berhenti makan ubat. Persoalannya, betul ke ubat yang doktor bagi tu punca masalahnya? Tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, mitos yang menakutkan orang. Sebelah kanan, realiti yang sebenarnya. Percaya yang ubat darah tinggi rosakkan buah pinggang tu, salah sama sekali. Hakikatnya, darah tinggi yang tak dikawal itulah yang merosakkan buah pinggang. Ubat tu bukan racun, ubat itulah perisai kita. Jadi, kenapa ramai sangat orang percaya mitos ni? Sebabnya mudah. Darah tinggi ni pembunuh senyap. Dia rosakkan badan kita sikit-sikit, bertahun-tahun, tanpa kita rasa apa-apa. Lepas tu, bila dah dapat diagnosis dan mula makan ubat, masa itulah buah pinggang mungkin dah mula rosak. Jadi orang pun salahkan ubat yang dia baru start makan. Padahal penyakit tu sendiri yang dah lama buat kerja. Dan para pakar pun setuju. Mesej doktor ni jelas kan? Mitos ni kita kena buang jauh-jauh. Sebab betulkan salah faham ni bukan setakat nak betulkan fakta je. Tapi ia boleh selamatkan nyawa orang. Baiklah, kita dah sentuh pasal ubat. Sekarang, jom kita masuk satu lagi topik yang penuh dengan ketakutan dan salah faham. Dialisis. Ramai yang dengar je perkataan ni terus fikir, habislah riwayat aku. Tapi, betul ke macam tu? Dialisis tu hukuman mati. Aduh, ini mungkin mitos yang paling merosakkan dan paling tak betul sekali. Kepercayaan macam ni lah yang buat orang takut, yang buat orang tangguh rawatan yang sepatutnya boleh selamatkan nyawa dia. Tapi realitinya sangat berbeza. Tengok apa National Kidney Foundation cakap. Penuh harapan. Dialisis bukan hukuman mati. Ia adalah jaminan kehidupan. Jaminan untuk kita terus hidup, terus bernafas, terus senyum dan terus ada dengan keluarga kita. Dan fakta menyokong kata-kata ni. 92% itu kadar pesakit hemodialisis yang masih hidup selepas 3 tahun, ikut data dari US. Ini bukan sekadar nombor tau. Ini adalah bukti. Bukti yang ada harapan, ada masa depan. Okey, tapi macam mana dengan kualiti hidup pula? Ada yang kata nanti tak boleh kerja, tak boleh travel. Salah. Ramai je yang kembali bekerja macam biasa. Nak travel pun boleh, cuma kena rancang sikit. Sakit tak? Tak, rawatan tu sendiri tak sakit pun. Sebaliknya, ramai pesakit kata badan rasa lagi sihat dan bertenaga lepas mula rawatan. Jadi, macam mana sebenarnya hidup dengan rawatan buah pinggang ni? Ia bukan penamat. Ia satu permulaan rutin yang baru. Dan selalunya, rutin ini membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Dan yang penting, anda kena tahu yang anda ada pilihan. Ada hemodialisis yang selalunya dibuat kat pusat rawatan dan ada juga dialisis peritoneal yang lebih fleksibel sebab boleh buat sendiri kat rumah. Ada pilihan ni bermakna rawatan tu boleh disesuaikan dengan cara hidup anda. Dan inilah realitinya. Kenapa pesakit rasa lebih baik? Sebab rawatan tu buang semua racun yang dah lama berkumpul dalam badan, yang buat badan letih dan lesu. Bila badan dah bersih, tenaga pun datang balik. Hidup rasa lebih segar. Ramai yang cakap, mereka rasa jauh lebih sihat berbanding sebelum mula rawatan. Jadi, inilah intipati perkongsian kita hari ini. Kalau ada satu benda je yang anda nak ingat, ingatlah yang ni. Bahaya sebenar tu bukan rawatan. Bahaya sebenar ialah penyakit yang kita biarkan tanpa rawatan. Rawatan tu penyelamat. Penyakit yang diabaikan tu, itulah pemusnahnya.
Jadi sekarang, bila anda dah tahu faktanya, apa langkah seterusnya? Macam mana anda nak guna maklumat ni untuk jaga kesihatan diri sendiri dan mungkin bantu orang lain faham kebenarannya? Cabar mitos yang anda dengar. Kongsikan apa yang anda dah tahu. Dan yang paling penting, jangan biarkan ketakutan jadi penghalang.